sebab fleksibel untuk saya. Boleh ikut masa saya untuk study bila-bila pun. Assalamualaikum, nama saya Ulfah dan saya merupakan bekas pelajar MRSM Arau. Untuk SPM saya ambil fizik, matematik dengan admat. Saya kenal fast track daripada Cikgu Maududi sebab Cikgu Maududi kan selalu buat live dekat TikTok. Masalah saya, malam saya tak boleh tidur. Jadinya waktu malam saya akan watch recording online class. So saya memang makin faham lah apa yang cikgu ajar, apa yang saya terlepas tu. Ataupun awak tak join FTA dan apa awak rasa result awak waktu tu? Tadi takkan dapat result yang banyak improvement tu sebab saya memang struggle sorang-sorang. Macam cikgu-cikgu memang dah ke depan, kawan-kawan saya memang dah ke depan, dah buat banyak paper trial. Tapi saya still stuck dekat soalan yang memang dah diajar banyak kali. Dan saya rasa kalau saya tak cari solusi untuk selesaikan masalah tu, maybe saya tak akan dapat result yang sekarang sebenarnya. Satu perkataan yang awak pilih pada fast track? Awesome kot, I would say. And Alhamdulillah daripada FTA ni juga saya dapat bantukan kawan saya yang lain. Apa yang saya cakap adalah bagi saya Pusat FTA ni memang satu platform yang sangat membantu saya dari segi untuk belajar, dan juga cikgu-cikgu memang sangat-sangat sangat-sangat membantu dalam memahamkan seseorang pelajar. Mungkin yang masih mencari pusat tuition, saya rasa FTA ni memang antara yang terbaik sebabnya harga pun tidaklah memang bagi saya sangat affordable, dan juga cikgu ni memang sangat committed dalam mengajar, dan ada juga bahan-bahan daripada pihak FTA sendiri yang memang akan membantu, dan juga cikgu-cikgu FTA yang memang banyak membantu saya dari segi pengajaran pembelajaran yang memang mudah untuk saya faham. Dan Alhamdulillah dengan berkat usaha saya, usaha cikgu-cikgu dan doa orang sekeliling, Alhamdulillah saya dapat result yang sekarang, dan saya memang sangat-sangat berterima kasih. Masa depan kita semua.